Assalamualaikum guys. Ada good news lagi. Ada dua. Dua ke atau mungkin akan jadi tiga. Aku punya klien yang akan secure job position dekat GCC. So aku nak share dalam video ni bila korang dapat offer letter, ada a few things yang kau kena observe supaya tak jadi tertipu. Macam tu. Alright. So, klien aku ni Alhamdulillah, dia share dengan aku. So, aku boleh advise dia beberapa perkara. Yang pertama sekali, kena check cara dia tulis gaji. Basic berapa, housing allowance berapa, telephone allowance berapa, dengan transportation allowance berapa. Kerana apa? Dekat GCC, dia ada end of service benefit. End of service benefit ni bermakna setiap 1 tahun complete korang kerja, korang boleh dapat 1 bulan gaji. Ini sebagai gratuity. So basically bila basic kau rendah dan allowance yang aku sebutkan tadi tu adalah lebih, bermakna end of service benefit kau akan ikat kepada basic yang rendah tu sahaja. So korang sebenarnya rugi. Try negotiate untuk jadikan basic tinggi, allowance tu rendah sedikit pun tak apa. Itu salah satu perkara yang aku nasihatkan korang semua check bila dapat employment offer daripada company in the Gulf region. That is number one. Number two, korang kena check ada tiket untuk balik tak setiap tahun, dan jika ada, dia cover kau seorang ke ataupun family. Selalunya untuk competitive offers, dia akan bayar tiket balik untuk you, isteri dan 2 orang kanak-kanak. Itu untuk tiket balik setiap 1 tahun selesai bekerja. Yang ketiga adalah cuti. Kebanyakan dan hampir semua cuti di syarikat-syarikat yang beroperasi di Gulf Region adalah 30 hari. 30 hari 1 tahun. Korang boleh apply dan korang boleh gunakan cuti ini bergantung kepada syarikat. Selalunya selepas 3 bulan bekerja baru korang boleh apply cuti. Ada juga syarikat yang selepas 6 bulan bekerja baru boleh apply cuti untuk pakai cuti tahunan ni. Tapi jangan risau, dekat Gulf region ni pun public holiday dia boleh tahan banyak. Tak sebanyak di Malaysia of course, tapi Alhamdulillah boleh tahan. Itu yang ketiga. Poin yang keempat adalah aku nak kongsikan berkenaan persekolahan. Kau kena pastikan dalam kontrak kau tu ada tulis yang dia akan cover kos persekolahan. Dia ada dua possibilities. Possibility yang pertama adalah dia cover 100% kos persekolahan anak-anak pekerja yang datang expatriate ni, seramai 2 orang kanak-kanak. Ada juga syarikat-syarikat yang cover hanya separuh daripada kos persekolahan untuk maksima 2 orang kanak-kanak. So kena pastikan yang persekolahan punya benefit pun ada tulis dekat dalam kau punya kontrak ataupun offer letter. Jadi, banyak lagi perkara yang aku rasa patut korang semak untuk pastikan yang kau tak jadi tertipu. Bila dah sampai sini, baru perasan macam-macam perkara. Salah satu daripadanya yang paling common adalah visa. Visa sepatutnya dan semestinya ditanggung penuh oleh majikan. So, ini adalah a few things yang I boleh remember sekarang. I boleh terus share dekat my viewers dekat TikTok. Dan nasihat saya adalah jika tak pasti, boleh bertanya. Alhamdulillah sekarang ni kita ada ChatGPT ataupun apa-apa AI, you boleh bertanya. Tapi caveat sedikit, kadang-kadang ChatGPT punya information pun bukanlah tepat sangat. Jadinya tak salah bertanya. Kalau you nak, you boleh mula semak dengan rakan-rakan, dengan yang keluarga ataupun siapa-siapa yang kenalan you yang ada kerja di sini. Ataupun of course, you boleh DM saya untuk bertanya jika dah dapat offer. Kepada klien-klien saya yang masih lagi menunggu, masih lagi berjuang untuk mendapat pekerjaan di sini, insyaAllah saya doakan yang terbaik. InsyaAllah rezeki tak akan salah alamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.